Bye-bye. Dadah. Okey. Assalamualaikum saudara. Nah, jadi petang ni tu kami nak berjalan ke pantai Sergang. Yang nak ikut kami, ayolah. Jalan bandara. Ada apa dah? Ada pesawat. Itu ada pesawat. Ni bandar udara Dabuk Camp. Kampungan Sergang. Ni apa, kampung apa? Desa Sergang. Ni Desa Sergang. Pantai Sergang. Wah. Nah, jadi sekarang kita dah sampai dekat Pantai Sergang. Jadi Pantai Sergang ni salah satu destinasi wisata yang saudara boleh pergi kalau sampai juga ke Dabuk. Di sini tu ada macam gazebo gitu. Terus tadi kita nak masuk je dah banyak pokok kelapa yang kita lewat kan. Nah, kita masuk ke dalam, tengok macam mana suasana di dalam dia. Ini kali ni kami ke warung Cik Ton. Ini mana makan. Jadi banyak di antara pesan ni saya penasaran sama pempek lenggang. Jadi yalah, kita masuk ke dalam. Dek. Baru tawang. Ketawa kan dek. Oi, adik hati-hati ya Cica. Dia dah banyak berjalan. Nah, jadi di sini dia banyak gazebo gitu. Banyak gazebo. Terus di depan dia dah ada Kak Puji sama Bang Andi nunggu. Di depan dia ada kursi-kursi untuk santai. Di Pantai Sergang tadi kita makan ada Bang Andi, ada Kak Puji, terus kita tadi makan empek lenggang. Mak minum dia air kelapa. Dan suasana dia macam ni di tepi pantai dengan suara ombak main. Cuma di sini tu dah agak sepi nampak dia. Tapi sedap lah. Kalau untuk healing sedap. Jadi untuk yang suka tempat sepi boleh main-main ke sini. Ujung-ujung jadi ramai pula. Jadi ni kami dah nak balik kerana dah maghrib, kita nak balik pula. Makasih banyak semua yang dah ikut perjalanan kami hari ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum saudara. InsyaAllah bang. Oi.